mulakan dengan tema nombor 1, kuasa tenaga global. Bila kita sebut tentang skala yang betul-betul besar di pentas dunia, contoh paling gah semestinya Petronas. Anda mungkin tahu mereka ni syarikat minyak dan gas. Tapi sebenarnya, Petronas ni jauh lebih besar dari itu. Mereka beroperasi di lebih 100 buah negara. Cuba bayangkan logistik dan skala operasi itu. Dan macam mana mereka buat nama mereka dikenali di seluruh pelosok dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama Caca Maininyu di sini. Oke guys, seperti biasa sebelum Caca melanjutkan video reactionnya, Caca nak sapa dan nak tanya dulu kabar kalian semua hari ini macam mana guys. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, di sini Caca nak reaction sebuah video yang berjudul 8 jenama Malaysia yang berjaya menaklukkan dunia. Bukan Malaysia namanya kalau tak menaklukkan dunia guys. Ya, Malaysia ni sekarang jangkauannya dunia. Ya guys ya, memang luar biasa. Okey, biar tak lama-lama dan penasaran, kita langsung aja ke videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tak anda terfikir, apa agaknya persamaan antara kereta lumba Formula 1 yang super laju dengan sebuah beg tangan mewah yang namanya berbunyi macam ia direka di kota Milan, Itali? Selalunya, bila kita sebut tentang jenama global yang gempak, otak kita terus terbayang negara-negara macam Amerika Syarikat, Jepun atau di Eropah kan? Kita macam dah ada satu persepsi tetap dari mana datangnya kualiti premium dan prestige ni. Tapi, untuk analisis kita kali ini, saya nak cabar persepsi itu. Okey, jawapan kepada soalan tadi itu mungkin akan buat anda sedikit terkejut. Persamaan antara kedua-duanya? Dua-dua sebenarnya berasal dari Malaysia. Ya, betul. Hari ini kita akan bongkar macam mana sebuah negara secara diam-diam tapi konsisten berjaya membina empayar perniagaan yang diiktiraf di seluruh dunia. Ini bukan sekadar pemerhatian biasa ya, ini adalah satu penerangan tentang kebangkitan gergasi perniagaan Malaysia. Mereka dah buktikan yang inovasi, kualiti yang ketat dan keusahawanan tempatan memang betul-betul mampu tapau pasaran antarabangsa. Jadi, mari kita selami perkara ini. Untuk betul-betul faham impak ekonomi global Malaysia, kita akan susun 8 jenama luar biasa ni kepada 5 tema. Pertama, kuasa tenaga global. Kedua, fashion yang tersembunyi di depan mata. Ketiga, mengeksport kejayaan manis. Keempat, rumah, kesihatan dan warisan. Dan yang kelima, kita akan tengok buku taktik perniagaan Malaysia. Kita mulakan dengan tema nombor 1, kuasa tenaga global. Bila kita sebut tentang skala yang betul-betul besar di pentas dunia, contoh paling gah semestinya Petronas. Anda mungkin tahu mereka ni syarikat minyak dan gas. Tapi sebenarnya, Petronas ni jauh lebih besar dari itu. Mereka beroperasi di lebih 100 buah negara. Cuba bayangkan logistik dan skala operasi itu. Dan macam mana mereka buat nama mereka dikenali di seluruh pelosok dunia? Mereka tak sekadar gerudi minyak tau. Mereka masuk terus ke dalam sukan permotoran paling berprestij. Kehadiran jangka panjang mereka dalam perlumbaan Formula 1 dah bawa nama Malaysia ke pentas yang disaksikan oleh jutaan mata. Ini secara tak langsung mengukuhkan status mereka sebagai peneraju tenaga global yang memang disegani. Seterusnya, kita masuk ke tema kedua, fashion yang tersembunyi di depan mata. Cuba cek almari anda. Dari mana agaknya asalnya beg kegemaran anda tu? Kadang-kadang kan, strategi penjenamaan ni sangat bijak sampai ia boleh memintas persepsi geografi minda kita. Ramai yang tengok reka bentuk elegan Bonia dengan kulit bertaraf premium mereka dan terus terfikir, oh, ini mesti jenama mewah warisan Itali. Tapi realitinya, Bonia ni sebenarnya diasaskan di Malaysia. Mereka bukan je bermula di sana, malah dah kembang luas ke seluruh Asia. Tawan hati peminat fashion yang memang cerewet tentang kualiti. Tapi, cerita fashion Malaysia ni bukan tentang barangan mewah je tau. Dalam ruang fashion peruncitan, kita ada Padini. Fokus mereka straight to the point. Sediakan koleksi pakaian yang sangat bergaya, tapi pada masa yang sama, kekal mampu milik untuk seisi keluarga. Apa yang mengagumkan adalah impak global mereka. Pengembangan padu mereka ke pasaran luar negara buktikan yang fashion dari Malaysia ni mampu bertarung sengit dengan gergasi peruncitan antarabangsa yang lain. Wow. Okey, bahagian ketiga, mengeksport kejayaan manis.
Kita beralih sikit dari fashion ke makanan. Nak bawa selera tempatan merentasi sempadan antarabangsa, ni bukan satu kerja yang mudah tau. Tapi, Secret Recipe buktikan sebaliknya. Mereka asalnya bermula sebagai sebuah kafe tempatan je. Memang popular sebab kek dan kopi mereka yang sedap-sedap. Tapi hari ni, status mereka dah berevolusi jadi salah satu rangkaian kafe paling mendominasi di Asia Tenggara. Dengan beratus-ratus cawangan di merata negara, mereka dengan bangganya tunjukkan yang jenama makanan lokal tak sekadar boleh bertahan, tapi boleh berkembang pesat di peringkat global. Dan kalau kita sembang tentang pengaruh antarabangsa, Barrel Chocolate ni ibarat duta manis Malaysia. Mereka hasilkan coklat buatan tempatan yang premium dan bukan je berjaya tawan pasaran domestik, malah dieksport ke lebih 20 buah negara. Coklat mereka ni punyalah berkualiti tinggi sampaikan ia dah jadi macam cenderamata wajib beli untuk pelancong antarabangsa yang datang melawat. Memang hebat. Sekarang kita masuk ke tema keempat, rumah, kesihatan dan warisan. Kategori gaya hidup ni sangat menarik sebab ia tunjukkan macam mana jenama tempatan gabungkan seni pertukangan tradisional dengan skala peruncitan moden. Kita bercakap tentang Royal Selangor. Bayangkan, mereka ada lebih 100 tahun sejarah perniagaan. Bina empire lebih seabad ni bukan benda biasa tau. Mereka adalah antara pengeluar pewter yang paling halus di dunia. Produk buatan tangan eksklusif mereka ni sekarang dijual di lebih 20 buah negara dan selalu dijadikan hadiah premium yang betul-betul melambangkan kehalusan warisan seni Malaysia. Di satu sudut lain, kalau Royal Selangor ada sejarah warisan yang panjang, kisah Mr. DIY pula berbeza. Ia adalah tentang pengembangan moden yang sangat pantas. Ini betul-betul kisah underdog yang jadi kenyataan. Bermula dari sebuah kedai perkakasan biasa, sekarang mereka dah bertukar jadi gergasi perkakasan rumah di seluruh Asia Tenggara. Pengembangan mereka ni melibatkan pembukaan ribuan kedai tau. Misi mereka simple tapi amat berkesan. Jual barang keperluan harian pada harga mampu milik untuk berjuta-juta pengguna. Untuk melengkapkan kategori ini, kita tengok pula fokus kepada inovasi kesihatan melalui Ogawa. Bila sebut kerusi urut premium, nama mereka ni memang dah cok mohor. Dengan penekanan yang serius pada kualiti dan inovasi kesejahteraan, Ogawa dah berjaya luaskan sayap mereka beroperasi di seluruh Asia, mengukuhkan kedudukan mereka sebagai jenama gaya hidup kesihatan pilihan utama ramai. Akhir sekali, bahagian kelima, buku taktik perniagaan Malaysia. Jadi, persoalan utamanya di sini, macam mana 8 jenama dari pelbagai industri yang berbeza ni boleh capai kejayaan peringkat dunia? Berdasarkan sumber kita, ada 3 taktik utama yang ubah perniagaan tempatan ni jadi ikon antarabangsa. Pertama, mengekalkan kualiti yang konsisten. Hakikatnya, kalau produk tak luar biasa bagus, takkan boleh pergi jauh. Kedua, membina penjenamaan yang kukuh. Sama macam apa yang kita nampak pada Bonia dan Petronas, cara dunia pandang jenama anda tu memang sangat kritikal. Dan ketiga, melaksanakan strategi berpandangan jauh. Inovasi yang tak henti-henti dan pandai baca rentak pasaran adalah kunci untuk terus berkembang luas. Kesimpulannya, pencapaian syarikat-syarikat ini bukan setakat cerita tentang keuntungan komersial. Mereka membuktikan yang Malaysia sedang membina jenama-jenama yang betul-betul dihormati oleh dunia. Dari trek pantas Formula One sampailah ke barang rumah yang anda guna setiap hari, masa depan untuk produk buatan Malaysia ni memang sangat cerah. Sekarang, sebelum kita tamatkan sesi perkongsian ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Bila anda lihat semua keupayaan luar biasa ini, jenama tempatan dari negara anda sendiri yang manakah yang mungkin agak senyap dan tak dapat perhatian sekarang, tapi pada pendapat anda bakal bangkit menakluki dunia seterusnya? Fikir-fikirkanlah dan sentiasalah teruskan sifat ingin tahu anda. Guys, Caca baru tahu guys ya, Bonia itu ternyata berasal dari negara Malaysia guys. Caca sangkakan itu berasal dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika, pokoknya dari negara-negara sana lah. Tak terbayangkan dan tak terfikirkan dalam pikiran Caca itu bahwasanya berasal dari Malaysia. Tak terpikirkan sama sekali. Malaysia ini diam-diam macam ubi guys, diam-diam berisi. Ya kan? Nah terus lagi Petronas, betul juga. Kalau misalkan kita nonton Formula One, itu pasti ada bacaan Petronas. Caca pun tak sampai juga mikir sampai ke sana gitu ya kan. Caca baru sadar lah, baru realize setelah nonton video ini. Banyak hal-hal yang tersembunyi yang patut kita gali untuk menjadi suatu informasi dan edukasi tentang negara Malaysia nih guys. Ya, kita harus belajar dari negara-negara yang sudah maju. Ya, kita harus mencontohi negara-negara yang sudah maju. Belajar, banyak mengikuti gitu ya kan.
tak usah ikutkan gengsi kayak gitu. Karena makin ke sini itu tuh negara tuh di dunia ini semakin berlomba-lomba gitu ya kan. Nah, seperti tadi tuh ya kan ada beberapa strategi negara Malaysia untuk mempertahankan semua ini. Nah, ya kan dari penjenamaan, dari strategi, terus dari apa nih satu lagi nih aja lupa nih. Dari sekejap. Mana tadi nih? Dari quality. Nah, yang paling ini 3 ini betul paling penting tuh 3 ini, dari quality, penjenamaan, strategi. Nah, kalau kualitas tak ada, macam mana kita nak memasarkan produk kita tuh sampai ke jangkauan yang luas dan jauh. Terus kedua, nama. Memang di mana-mana tuh paling susah tuh kita nak menentukan jenama. Terus ketiga, strategi. Memang betul nih paling penting. Tapi kok Caca rasa memang Malaysia ini memang punya strategi-strategi dan idea-idea yang out of the box deh kayaknya. Memang terbaik lah Malaysia ya guys ya. Betul-betul terkejut Caca dengar video ini. Caca nonton video ini betul-betul terkejut dan ini merupakan suatu edukasi dan informasi yang sangat luar biasa. Karena secara tidak langsung kalau misalkan kita tengok video reaction ini dia tuh memberikan kisi-kisi kenapa Malaysia tuh bisa semaju ini di mata dunia gitu ya kan. Terus jenama-jenama produk-produk Malaysia ini bisa dilirik sama dunia tuh bagaimana caranya. Ya ini bisa dikatakan kisi-kisinya lah sedikit banyak macam tuh ya guys ya. Memang luar biasa, memang Malaysia tuh tak pelit ilmu. Nah oke guys, kayaknya sih cukup sampai sekian video reaction Caca kali ini. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah sudi nonton video Caca ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah dukung Caca hingga setakat ini. Dan terima kasih juga untuk kalian sudah like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.